sakit kepala, pening kepala. Perkara-perkara ini sangat kerap berkaitan dengan fungsi otot leher yang tidak sekata. Selalunya otot-otot yang mengangkat skapula, otot trapezius, sentiasa berada dalam keadaan kejang, sentiasa terbeban. Dan pergerakan tangan apa saja. Contohnya apabila anda melakukan sesuatu, mengangkat sesuatu, sepatutnya semuanya berfungsi secara sekata. Otot deltoid mula mencetuskan. Apabila ia tegang, kekejangan berterusan pada otot yang mengangkat skapula dan otot trapezius. Jadi, hari ini kita akan bincangkan bersama bagaimana cara untuk menghilangkan kekejangan otot leher yang berterusan ini. Otot leher pada manusia moden berkembang secara tidak sekata. Otot pemanjang leher biasanya lemah dan otot trapezius serta otot yang mengangkat skapula pula terlalu tegang. Di kawasan ini, sentiasa tegang dan kejang. Disebabkan inilah kesakitan berlaku. Sakit di bahagian belakang kepala. Disebabkan ini, leher itu sendiri menjadi terlalu terbeban. Mula sakit, pening kepala, sakit kepala dan penurunan daya ingatan. Semua ini, malangnya, turut mengiringi semua proses ini. Hari ini kita akan membincangkan satu set latihan bagaimana untuk mengatasi semua ini. Bagaimana untuk memastikan supaya apabila bergerak, otot deltoid turut aktif. Bukan otot-otot leher bahagian atas ini. Kerana selalunya otot-otot sisi leher yang terlebih guna iaitu trapezius atas. Otot yang mengangkat skapula. Semasa pelbagai beban dan pergerakan kepala, malah ketika berada dalam kedudukan statik serta semasa pergerakan tangan. Maksudnya, apa-apa aktiviti fizikal yang melibatkan pergerakan tangan dan kepala boleh mencetuskan sakit kepala. Disebabkan bahagian bawah otot iaitu trapezius bawah, trapezius tengah serta otot latissimus dorsi kehilangan tonus. Walaupun otot-otot itu berkembang, mereka tidak sempat menegang pada waktunya. Dan hari ini, kita akan bincangkan satu set senaman bagaimana untuk memastikan otot-otot itu sempat berfungsi tepat pada masanya. Kita akan lakukan hanya sebahagian daripada set senaman ini. Selebihnya akan ada di pautan dalam keterangan. Kerana ia mengambil masa untuk senaman itu sendiri, anda akan lihat di sana, ia malah lebih lama daripada video ini. Jadi, seperti saya, video yang panjang macam ini, siapa yang berminat, boleh tonton di sana. Di sana semuanya dijelaskan dengan terperinci. Kita hanya akan lakukan sebahagian daripadanya dan kita juga akan buat lagi bersama-sama. Kita akan bincangkan bagaimana untuk menghilangkan kekejangan di kawasan topi tendon, di kawasan otot pelipis dan di kawasan otot kepala itu sendiri yang juga boleh menyebabkan kesakitan. Itu saja kawan-kawan, tonton bahagian utama senaman melalui pautan di dalam keterangan. Di sana akan ada satu set lengkap untuk otot leher, otot-otot seluruh kawasan bahu ini, dan juga zon leher kolar. Macam di klinik, mereka akan kata, mari kita mulakan. Mula-mula saya nak ceritakan satu kisah menarik dari pengalaman saya sendiri. Seorang pesakit berkongsi cerita ini semasa rawatan. Masa kami merawatnya, saya dah tak ingat mungkin bahagian pinggang. Dia memberitahu bahawa dia sangat terganggu dengan sakit kepala yang teruk, yang berlaku agak kerap, hampir setiap hari. Biasanya bermula pada separuh hari kedua. Kepalanya sakit di bahagian belakang kepala dan di kawasan pelipis. Sakit itu sentiasa berubah-ubah. Ada juga sedikit pening kepala. Dan dia telah mencuba pelbagai cara untuk merawatnya, tetapi tiada apa yang benar-benar membantu. Dan pada suatu hari, masa itu berlaku. Kejadian itu berlaku pada tahun 90-an yang penuh huru-hara, ketika jenayah berleluasa dan pergaduhan mafia sangat kerap berlaku. Dan entah atas sebab apa, saya tak ingat, saya pun tak tahu. Lebih tepat lagi, dia sedang bergaduh dengan seseorang dan lawannya itu menarik rambutnya macam ni. Dan pada masa tu, dia terdengar bunyi berkeriuk. Dia ingatkan rambut dia tercabut segumpal besar juga. Tapi bila dia periksa, rambut masih ada. Cuma bunyi berkeriuk tu memang kuat. Dan yang paling menarik, pergaduhan tu pun berakhir dengan semua berdamai, dah setuju dan akhirnya mereka jadi kawan baik untuk bertahun-tahun. Kemungkinan besar, siapa yang menang pun tak diketahui. Dan selepas itu,
Yang paling menarik, selepas kejadian bunyi berkeriuk tu, semua rambut masih kekal di tempatnya. Malah di bahagian ini, rambut tumbuh lebih baik, lebih panjang daripada kawasan lain. Tetapi sakit kepala dia hilang sepenuhnya. Bayangkan, sebab itu timbul persoalan kenapa? Bunyi apa itu kalau bukan rambut yang tercabut? Sebenarnya kawan-kawan, apa yang ada di kepala anda? Hampir setiap orang, saya rasa memang semua orang, ada topi keledar. Cuba periksa. Ia ada di bawah rambut. Topi keledar ini ialah yang bersifat tendin. Jika anda sebagai contoh peminat motosikal dan anda ditahan oleh polis trafik, mereka akan tanya anda, di mana topi keledar? Anda boleh beritahu dia, saya cuma ada yang bersifat tendin. Ia di bawah rambut dan anda dilepaskan. Mungkin juga tidak. Ini adalah struktur yang terletak di antara dua kumpulan otot kita. Tetapi boleh dikatakan ia sebenarnya satu otot yang dihubungkan oleh tendon yang rata seperti ini yang menutupi bahagian atas tengkorak anda. Di bahagian belakang, kita ada otot oksipital berpasangan. Maksudnya, ia berada di sini, ada bahagian otot di sini dan di sini juga ada bahagian otot betul-betul di bahagian belakang kepala anda. Ia kurang aktif dan pada sesetengah orang, ia tidak mampu untuk mengecut. Sekarang kita akan periksa sama ada ia boleh anda gerakkan atau tidak. Di bahagian depan, di sini terdapat otot frontal berpasangan. Anda semua tahu tentangnya. Apabila otot ini mengecut, akan muncul lipatan membujur seperti ini, garis-garis di dahi anda. Ini berlaku apabila anda, contohnya, mengangkat kening seperti ini, ingin menunjukkan emosi tertentu. Contohnya terkejut atau mungkin rasa tidak puas hati. Jadi, anda angkat kedua-dua kening atau salah satu kening, seperti ini, anda boleh angkat ke atas. Ini berlaku apabila anda terkejut, lebih ketara atau apabila anda cuba melihat sesuatu dengan sebelah mata. Dan otot ini mempunyai dua bahagian. Di depan, bahagian dahi, di belakang, bahagian tengkuk. Dan kedua-dua bahagian, kanan dan kiri, dihubungkan oleh aponeurosis kulit kepala yang rata. Satu struktur yang menutupi bahagian atas kepala. Mungkin dan kemungkinan besar semasa tindakan ini berlaku apabila dia cuba diangkat dari tanah dengan menarik rambutnya dan mungkin juga cuba diangkat dan dibuang ke suatu tempat. Pada saat itu, berlaku kelonggaran pada bahagian aponeurosis kulit kepala itu atau mungkin terdapat bahagian yang mengalami kekejangan dan kemudian berlaku kelonggaran serta penambahbaikan ketegangan pada aponeurosis kulit kepala itu yang menyebabkan pengurangan sakit kepala. Ini sudah tentu membawa kepada pemikiran tertentu bahawa memang ada kaitan antara sakit kepala dengan semua proses ini. Jadi kawan-kawan, apalagi selain itu, otot apa yang ada di kepala kita yang juga terlibat dalam pembentukan sakit kepala? Otot temporal besar, di sini, di bahagian sisi, kanan dan kiri, otot ini ada pada anda. Ia tergolong dalam otot kunyah, terlibat semasa kita mengunyah. Apabila anda mengetap gigi, otot ini mengecut dengan kuat. Ia mempunyai arah serat yang berbeza, bergantung pada kedudukan rahang. Mungkin satu bahagian atau bahagian lain bekerja dengan lebih baik. Dan ia juga menarik dari segi anatomi. Ciri anatomi ialah aponeurosis kulit kepala di sini dan fascia, iaitu lapisan seperti sarung yang menutupi otot temporal. Mereka terletak di sini, bersebelahan. Dan fascia otot temporal itu bermula tepat dari aponeurosis kulit kepala. Dan sangat kerap di tempat ini, di tempat sambungan dua struktur ini, juga wujud kawasan yang pergerakannya terhad. Ini menyebabkan ketegangan pada tisu tertentu dan ini menyebabkan sakit kepala. Selain itu, perkara seterusnya yang boleh menyebabkannya ialah ketegangan otot leher. Otot leher mana yang apabila tegang akan menyebabkan sakit kepala? Kumpulan otot suboksipital ini terdiri daripada beberapa otot pendek antara tulang belakang pertama dan tulang oksipital, antara tulang belakang pertama dan kedua,
serta antara tulang belakang kedua dan tulang oksipital. Di situ ada beberapa, dan bagaimana? Apabila otot-otot ini terlalu tegang, pada masa itu, sakit kepala di bahagian belakang kepala akan berlaku dan juga pening kepala akan berlaku. Termasuk juga apabila memusingkan kepala. Apabila mendongakkan kepala secara tiba-tiba, kekejangan ini boleh berlaku. Ia boleh mencetuskan pening kepala yang teruk dan anda juga boleh pengsan, jatuh. Ketegangan otot trapezius juga menyebabkan sakit kepala, mungkin di bahagian belakang kepala atau mungkin juga di kawasan pelipis. Dan ketegangan otot yang mengangkat skapula yang bermula dari 4 vertebra teratas melekat pada sudut skapula. Inilah yang paling kerap menyebabkan sakit kepala. Dan apa yang perlu dilakukan untuk menghilangkannya? Dalam setiap kes, diperlukan pendekatan tertentu, tindakan tertentu. Tetapi kerana anda mungkin tidak tahu dengan tepat apa sebenarnya dan disebabkan apa sebenarnya kesakitan itu boleh berlaku, anda boleh cuba semuanya sekaligus, kemudian pilih yang mana lebih membantu. Baiklah, mari kita mulakan dengan lapisan tendon kulit kepala terlebih dahulu. Ramai orang sudah cuba tarik kepala mereka seperti ini. Berhenti, kasihanilah akar rambut anda. Tak perlu buat begitu. Apa yang kita akan cuba dahulu? Untuk permulaan, kita perlu periksa sama ada pergerakan lapisan tendon kulit kepala kita baik atau tidak. Untuk itu, letakkan tangan anda di bahagian berambut kepala anda. Mulakan hampir dari tempat di mana rambut anda tumbuh, bagi yang masih ada rambut. Jika rambut di tempat itu sudah tiada, Ingatlah di mana rambut anda pernah tumbuh suatu ketika dahulu. ia mungkin bermula di sini sekarang. Atau mungkin juga di sini. Sudah tentu. Tetapi anda ingatlah, Lihatlah gambar zaman kanak-kanak anda di tempat ini. Letakkan tangan anda di tengah dahulu. Dan mula gerakkan kulit kepala ke arah belakang. Ke belakang dan ke depan seperti ini. Dan perhatikan ke arah mana ia lebih mudah bergerak. Mungkin ia lebih mudah bergerak ke depan dan kurang mudah ke belakang. Atau sebaliknya. Kemudian, cuba gerakkan ke kanan dan ke kiri. Di sini juga mungkin ada asimetri. Ke satu arah lebih mudah, ke arah lain kurang mudah. Atau ia tidak boleh bergerak ke mana-mana arah, itu lebih teruk lagi. Dan dengan cara ini, anda perlu melalui bahagian tengah, di garis tengah kepala anda. Begitulah caranya. Di seluruh keliling, sepanjang garis khatulistiwa ini. Tengkorak anda. Maksudnya, mula-mula sampai ke ubun-ubun. Periksa dalam 4 arah. Ini ke depan, ke belakang, dan ke kanan, ke kiri. Dan dengan cara begini, di sepanjang garis tengah, anda seolah-olah melaluinya. Letakkan semua jari anda sekaligus supaya kawasan sentuhan lebih luas. Dan buatlah begini, ke belakang, ke depan. Lalukan di bahagian tengah. Macam ini, ke belakang, ke depan. Dan terus tandakan tempat di mana pergerakan kulit lebih baik dan di mana ia kurang baik. Di sesetengah tempat, kulit itu mungkin langsung tidak bergerak. Di sini, pada tulang oksipita. dalam kebanyakan kes, ia sangat ketara, terutamanya pada lelaki. Di sini terdapat satu tonjolan, benjolan kecil pada tulang oksipital. Tetapi dalam beberapa kes, ia mungkin tidak begitu ketara atau kurang jelas. Namun, ia masih boleh dirasai sedikit. Ini adalah tempat di mana fascia melekat. Fascia leher. Di sini. Dari sinilah, sebahagiannya, otot-otot juga bermula. Termasuk fascia pelbagai otot leher. Maksudnya, ini adalah satu struktur di sini. Dan berhampiran dengan struktur ini, pergerakan sering terganggu. Jadi pada mulanya, di bawahnya selalunya pergerakan lebih terhad. Di sebelahnya juga. Jadi, yang pertama ialah garis tengah. Anda perhatikan bahagian-bahagian yang pergerakannya lebih terhad. Selepas itu, anda perlu mengingatinya. Dan anda perlu belajar menggerakkan bahagian-bahagian ini dalam pelbagai arah. Jadi, yang pertama ialah ke depan dan ke belakang, ke kanan dan ke kiri.
Dan anda juga boleh lakukan pergerakan bulat. Maksudnya, buat 10 pusingan ke satu arah, kemudian ke arah yang satu lagi. Sebagai contoh, mari kita lihat pada satu bahagian. Katakanlah, anda telah menemui bahagian ini. Satu bahagian yang agak sukar untuk digerakkan. Malah, ia mungkin terasa sakit. Dan apa yang anda lakukan? Mula-mula, anda lakukan 10 pergerakan ke hadapan. 8, 9, 10 sudah dilakukan. Dan anda lakukan pergerakan dengan cara begini, anda buat pergerakan ke hadapan. Contohnya, ke sini. Dan tahan tangan anda dalam posisi ini selama 1 atau 2 saat. Kemudian, kembalikan semula kulit anda. Buat 10 pergerakan ke hadapan seperti ini. Kemudian, buat 10 pergerakan ke belakang. 10 pergerakan ke kiri, 10 pergerakan ke kanan. Maksudnya, anda gerakkan kulit, tahan selama 1 saat dan kembalikan semula. Gerakkan selama 1 saat dan kembalikan semula. Begitu juga ke arah lain, kanan dan kiri. Seterusnya, anda lakukan pergerakan membulat ke satu arah. Maksudnya, bukan di atas kulit. Anda seperti memusingkan dengan jari, tetapi sebenarnya anda perlu pegang kulit anda dan gerakannya berbanding dengan tengkorak anda. Ke satu arah, gerakkan. Ke arah lain, gerakkan. Dan jika anda rasa ada sedikit kesakitan semasa melakukannya, itu bermakna anda buat dengan betul. Apabila anda ulangi lagi esok atau lusa, rasa sakit itu akan berkurang dan pergerakan akan jadi lebih baik. Bahagian seperti ini mungkin agak banyak. Akan ada tempat di mana pergerakan lebih banyak berbanding yang lain. Maksudnya bahagian-bahagian seperti itu. Sebagai contoh, di kawasan yang lebih dekat dengan belakang kepala, di tempat ini sedikit atas tulang oksipital. Di kawasan ini, kadang-kadang pergerakannya sedikit lebih banyak. Lebih banyak berbanding tempat lain. Di tempat ini, anda juga urut semua bahagian ini dengan gerakan membulat dari satu sisi ke sisi yang lain. Di tempat ini memang selalunya begitu. Disebabkan di bahagian lain, pergerakan kulit dan topi tendon adalah kurang. Di tempat ini, di mana pergerakan lebih banyak, terbentuk sedikit bengkak. Jadi bahagian ini juga perlu diurut supaya bengkak itu dapat dikurangkan. Pada tulang belakang kepala, selalunya di kawasan yang lebih dekat dengan proses mastoid, di sini lebih dekat dengan telinga. Di sini juga pergerakan sangat lemah, tidak mencukupi. Di sini anda juga gerakkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Semua ini perlu diurut. Maksudnya bahagian-bahagian yang sukar untuk bergerak ini. Sekarang, otot dahi dan otot belakang kepala sangat kerap berlaku ketidakseimbangan di antara mereka kerana otot dahi lebih aktif. Di sini, di bahagian depan, anda sentiasa menggunakannya, kecuali jika bahagian ini telah disuntik botox, manakala di belakang, otot belakang kepala anda hampir tidak aktif. Tinggal lagi, bagaimana untuk memeriksa sama ada anda boleh menggunakannya. Lebih kurang berapa peratus orang? 10% orang boleh menggerakkan telinga mereka dan pada masa yang sama melakukan pergerakan seperti ini. Maksudnya, tengkorak itu sendiri, bahagian kepala yang berambut ini, anda nampak, ia boleh bergerak sedikit ke belakang macam ini, sekali bergerak, sekali bergerak. Ini sebenarnya adalah ketegangan otot-otot belakang kepala. Pada saat otot belakang kepala menegang, otot-otot dahi akan menjadi rileks. Jadi yang pertama, jika anda tahu cara menggerakkan, latihan pertama ialah anda lakukan pergerakan itu. Tegang bahagian berambut di kepala, seolah-olah ke belakang. Gerakkan sedikit, tahan selama 1 saat, kemudian rileks. Tegangkan, rileks. Tegangkan, rileks. Jika pergerakan itu tidak berjaya, maka anda bantu diri anda sedikit dengan pergerakan tangan. Maksudnya, tegangkan dan gunakan tangan untuk cuba menggerakkan ke belakang seluruh bahagian berambut di kepala anda. Jika anda langsung tidak tahu apa yang perlu ditegangkan, ambil sahaja tangan anda dan gerakkan kulit kepala ke belakang. Buat pergerakan itu, kemudian ke depan, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Maksudnya gerakan. Mungkin ada orang yang boleh menggerakkan topi tendon bukan sahaja ke depan,
ke belakang, tetapi juga ke kanan, ke kiri. Tetapi saya sendiri belum pernah jumpa orang seperti itu. Maksudnya ke satu arah, ke arah lain. Maksudnya tadi kita buat pergerakan ke depan, ke belakang. Dan pergerakan kedua yang perlu dilakukan ialah menggerakkan seluruh bahagian berbulu kepala, kulit ke kanan dan ke kiri. Begitulah anda menggerakkannya. Alihkan ke satu arah, tahan sekejap. Kemudian alihkan ke arah lain atau tahan sekejap. Tempat penting seterusnya ialah tempat sambungan aponeurosis epikranial dan otot pelipis dengan otot pelipis. Di sini, di kawasan ini, terdapat sangat-sangat banyak bahagian yang mempengaruhi pembentukan sakit kepala. Dan kawasan-kawasan ini juga, anda perlu periksa di sebelah kiri dan kanan. Di sini selalunya pergerakan agak baik. Tetapi terdapat kawasan yang sakit dan tegang dan anda boleh mengatasinya dengan beberapa cara. Jika kesakitan agak ketara, kali pertama anda melakukannya, anda hanya perlu, contohnya, jumpa kawasan yang sakit di sini. Tekan padanya dan tahan sahaja. Jika sakitnya tidak terlalu kuat, anda boleh lakukan 10 hingga 15 gerakan bulat ke satu arah dan 10 hingga 15 gerakan bulat ke arah yang lain. Beginilah caranya. Anda urut semua kawasan ini. Ini adalah kawasan di antara tulang pelipis dan aponeurosis epikranial. Otot pelipis itu sendiri juga boleh diurut. Untuk kita urut otot pelipis. Берем. Ambil penggelik urut, boleh juga guna bola, tapi itu lebih kuat kesannya. Kalau tak pernah buat sebelum ini, lebih baik mula dengan penggelik urut. Berdiri dekat dinding, berdiri, letakkan penggelek seperti ini dan mula buat gerakan seperti ini dan urut otot itu sendiri. Tekan sedikit ke depan, sedikit ke belakang. Dengan cara ini, anda juga akan mengenai kawasan tersebut. Jika terdapat kawasan sambungan antara aponeurosis epikranial dengan fascia temporal, jika anda menemui kawasan yang lebih sakit, tahan di situ sedikit lebih lama. Anda lakukan ini di sebelah satu, kemudian pusing dan lakukan perkara yang sama di sebelah satu lagi. Anda juga boleh lakukan perkara yang sama sambil berbaring. Sama juga. Anda boleh cuba lakukan sambil berdiri, ikut keselesaan anda. Pilihan kedua ialah anda menggunakan bola. Ini akan memberikan kesan yang lebih tepat dan anda juga boleh urut semua bahagian di sini. Untuk kali pertama, jangan lakukan terlalu kuat kerana jika anda mempunyai titik pencetus di situ dan anda mengganggunya, selepas prosedur pertama seperti ini, ia boleh menyebabkan kesakitan. Anda boleh cuba ini ketika anda sedang sakit kepala. Beginilah urutan otot pelipis. Ia sangat membantu terutamanya apabila anda mengalami sakit di kawasan pelipis. Begini, otot dahi dan otot belakang kepala. Ini penggelik yang sama anda ambil, letakkan dan urut bahagian dahi sepenuhnya dengan cara yang sama. Kemudian, tempat di mana anda. Rambut anda mula tumbuh atau pernah tumbuh juga ke satu arah. Sedikit ke arah yang lain juga. Dari kedua-dua belah, anda urut semua bahagian ini. Selain itu, anda juga akan mendapat kesan kosmetik. Kemudian letakkan di bahagian belakang kepala. Maksudnya, bukan di bawah belakang kepala di sini, tempat kita pernah urut otot suboksipital. Tetapi betul-betul pada belakang kepala itu sendiri, di mana otot belakang kepala berada. Jadi, ia betul-betul pada belakang kepala itu sendiri. Anda boleh urut otot di sebelah saja secara berasingan. Di sebelah satu lagi juga mungkin ada bahagian yang lebih sakit. Di situ anda berhenti sedikit lebih lama. Dan bahagian-bahagian ini, anda urut dengan berhati-hati seperti ini, di kedua-dua belah. Perkara yang sama boleh dilakukan dengan bola. Ini akan memberikan kesan yang lebih kuat dan tepat. Di sini anda boleh mencari titik yang sakit. Berhenti di situ dan tahan pada satu bahagian. Kemudian pada bahagian lain. Kemudian, lama-kelamaan, anda juga boleh melakukannya sambil bergerak.
jika ia sudah tidak terlalu menyakitkan. Maksudnya, semuanya dilakukan dengan cara seperti ini. Selalunya kerana kekejangan masih kekal pada otot-otot ini. Kerana semasa urutan, biasanya otot trapezius yang diurut, kemudian otot-otot leher. Bahagian-bahagian ini pada tengkorak itu sendiri. Kadang-kadang, bahagian itu langsung tidak pernah diurut. Tetapi titik pencetus sentiasa kekal di situ. Jadi, sekarang, mari kita lakukan satu lagi senaman bersama-sama untuk merehatkan otot trapezius dan otot yang mengangkat belikat. Senaman regangan. Ia memberikan kesan jangka pendek. Kerana kekejangan pada otot-otot ini sangat kerap berlaku. Ia biasanya terjadi sama ada kerana kepala terlalu jauh terdorong ke hadapan Atau kerana bahu bergerak ke hadapan. atau disebabkan oleh pergerakan tangan. Otot deltoid sentiasa bekerja bersama dengan otot trapezius dan otot yang mengangkat skapula. Bagaimana nak hilangkan semua ini? Baiklah kawan-kawan. Untuk melakukan senaman ini, anda perlukan getah senaman. Anda pasangkan getah itu di atas pintu. Macam ni caranya. Pastikan ia dipasang dengan kemas supaya getah itu betul-betul kukuh. Berdiri dengan belakang menghadap dinding. Getah. Ambil dengan tangan seperti ini. Tarik sehingga ada ketegangan tertentu. Dan dalam posisi ini, sekarang anda gerakkan ke sisi, ke sini. Kaki anda gerakkan sedikit ke depan, bersandar pada dinding. Dengan pinggul. Dan punggung anda perlu menyentuh dinding dan tulang belikat. Sejauh mana yang anda boleh. Begini, kaki di depan di sini. Sekarang dari posisi ini, anda lakukan pergerakan ke depan, ke sini. Dan ke belakang. Anda lakukan pergerakan ke depan dan ke belakang. Dalam pergerakan ini, ia berlaku secara automatik kerana otot mula bekerja apabila anda menarik ke bawah. Di sini, beban sudah beralih kepada otot-otot yang terletak, boleh dikatakan di bawah sendi bahu. Maksudnya di sini, apabila bergerak ke hadapan, otot dada akan bekerja. Semua ini bersama dengan otot deltoid. Pergerakan utama semasa bergerak ke hadapan dan ke belakang akan dilakukan oleh otot deltoid. Deltoid tengah. Ia akan sentiasa berada dalam sedikit ketegangan. Semasa bergerak ke hadapan, bahagian depan otot deltoid akan terlibat. Pergerakan utama semasa bergerak ke belakang dilakukan oleh bahagian belakang. Dan jika kita lakukan pergerakan ini seperti ini sahaja, pada masa yang sama, otot trapezius atas dan otot yang mengangkat skapula akan turut bekerja, yang seringkali terlebih beban. Maksudnya, walaupun orang yang sihat melakukan banyak pergerakan seperti ini, dia akan mengalami kekejangan otot yang mengangkat skapula. Trapezius atas. Apa yang perlu kita lakukan supaya ini tidak berlaku? Supaya semasa pergerakan ini, trapezius bawah lebih aktif. Jadi, kita berdiri seperti ini. Tarik getah itu. Dan sekarang, jika boleh, sentuh dinding sama ada dengan siku atau dengan tapak tangan. Dan kemudian, kembalikan tangan ke depan seperti ini. Sepanjang masa, anda lihat getah sentiasa ditarik seperti ini. Dan di sini, bersama dengan otot deltoid, bahagian atas trapezius tidak lagi bekerja sebanyak sebelumnya. Tetapi bahagian bawah trapezius. Semasa pergerakan ke belakang, secara automatik tulang belikat kita akan bersatu di sini. Anda tidak perlu cuba menyentuh dinding dengan kepala. Biarkan kepala anda sedikit condong ke depan. Tetapi tulang belikat mesti menyentuh dinding. Dan punggung. Begitu. Di sini anda telah membuat pergerakan ke belakang, ke depan, semasa latihan ini. Malah selepas 10 ulangan pun, anda akan rasa bagaimana otot anda menjadi tegang. Trapezius bawah. Inilah lebih kurang letaknya trapezius bawah anda tahu. Dan deltoid belakang. Di sini dan di sini, anda ulangi pergerakan ini. Lakukan 10 ulangan, kemudian berehat. Ketegangan utama akan dirasai di antara tulang belikat anda di bahagian bawah, malah sedikit di bawah sudut bawah tulang belikat. Dan deltoid belakang juga akan terlibat dalam pergerakan ini. Pergerakan ini
Senaman ini juga boleh digunakan jika leher anda terasa tegang atau sakit. Jika anda mengalami sakit kepala di bahagian belakang kepala, pada masa ini anda juga boleh cuba lakukan. Lihat sama ada ia membantu atau tidak. Ia membolehkan anda melegakan otot trapezius sambil memberi beban pada otot deltoid. Dan yang paling penting, ia membentuk. Urutan pergerakan yang betul. Maksudnya, apabila anda mula mengangkat tangan, otot pertama yang akan berfungsi bukanlah otot trapezius, tetapi otot deltoid yang akan dapat mengangkat tangan anda tanpa melibatkan otot-otot ini. Maksudnya, ia akan mengurangkan beban pada otot-otot bahu. Ia sangat membantu bagi mereka yang sentiasa merasa tegang di bahagian ini. Sebaliknya, ketegangan akan berlaku di antara tulang belikat dan pada masa yang sama, ia juga akan memberi kesan yang baik kepada postur badan anda. Jadi kawan-kawan, hari ini kita telah belajar bagaimana untuk merehatkan otot leher yang terlalu tegang dan pada masa yang sama, mengaktifkan bahagian yang kurang berkembang. Ini memberi kesan positif kepada leher, kepala kita dan juga bekalan darah ke otak. Sekali lagi kawan-kawan, semua senaman ini ada diterangkan dengan lebih terperinci di pautan dalam keterangan. Anda boleh lihat semuanya di sana, pelajari dan cuba sendiri. Keseluruhan set senaman yang kita mulakan di sini bersama anda Akan ada sepenuhnya di sana. Untuk semua otot, baik otot depan mahupun belakang. Dan set senaman supaya yang terlibat dalam pergerakan bukan otot leher, iaitu bahagian atas ini, tetapi bahagian bawah, trapezius, otot latissimus dorsi, supaya otot leher tidak terbeban berlebihan. Itu saja kawan-kawan, jumpa lagi di siaran akan datang. Pautan ada di sana, lihat di penerangan dan lakukan.